Menjelang abad ke-12 ini, dinasti Song macam kita sebut tadi daripada China menggalakkan perdagangan laut langsung dan tidak lagi bergantung kepada Sriwijaya. Laluan perdagangan beralih terus melalui Kedah, Pahang dan Terengganu. Dan catatan China seperti Zhao Rugua pada 1225 Masihi menyebut pelabuhan-pelabuhan di Tanah Melayu sebagai pusat dagang bebas dan aman. Ada apa-apa bukti arkeologi tak, Dr. Saiful, di kawasan pantai timur yang disebut Pahang, Terengganu? Oh, banyak actually. Kita banyak port seperti contohnya di Kuantan yang mana membuktikan adanya perdagangan direct dengan China. And I think kawasan-kawasan situ yang memang lepas keluar ke Laut Cina Selatan dan akses terus kepada China, itu memang banyak bukti yang kita temukan. Dan yang menariknya ialah the variety of artifacts yang nampak di situ berbeza dengan variety of artifacts yang ada di Selat Melaka, for example. So ada benda-benda yang kita dapat artifak-artifak yang lain di Laut Cina Selatan beza dengan di Selat Melaka. Mungkin juga kerana contohnya seperti pinggan mangkuk contohnya, yang mana tidak mungkin lebih lengkap di Laut Cina Selatan berbanding, dan lagi satu mungkin kerana di Selat Melaka oleh kerana air yang berkelodak, jadi tak banyak fine sample yang kita jumpa di Selat Melaka. Tapi jelas menunjukkan the quantity yang banyak, especially di kawasan pantai timur, menunjukkan adanya interaksi yang sangat hebat dengan China pada masa tersebut.